Hospital Pakar Johor di bawah KPJ Healthcare Berhad mencatat pencapaian penting dalam bidang kardiologi. Hospital ini berjaya melaksanakan prosedur jantung berisiko tinggi dikenali sebagai CHIP-PCI menggunakan teknologi canggih intravascular lithotripsy IVL. Prosedur ini dijalankan melalui Pusat Kecemerlangan Jantung dan Paru-Paru, membuktikan keupayaan KPJ merawat kes jantung kompleks. Ia antara prosedur paling mencabar kerana melibatkan pesakit dengan pengumpulan kalsium yang banyak dalam arteri jantung. Pengumpulan kalsium ini menyukarkan rawatan dan memerlukan kepakaran tinggi serta teknologi terkini seperti IVL yang menggunakan gelombang untuk memecahkan kalsium dalam saluran darah. Kejayaan ini membuktikan KPJ bukan sahaja mampu bersaing di peringkat nasional, malah bersedia menjadi rujukan dalam rawatan jantung berisiko tinggi. Ia juga menunjukkan kemajuan teknologi kesihatan tempatan yang semakin canggih dan diyakini. Prosedur itu diketuai oleh pakar kardiologi perunding di Hospital Pakar Johor, Dr. Muhammad Shahrom Ujang, dengan sokongan pemantauan pakar kardiologi intervensi dari Hospital Pakar Tawakal, Dr. Zulhilmi Yaakob, melalui program bimbingan berstruktur. Presiden dan Pengarah Urusan KPJ Healthcare, Chin Kiat Chuan, berkata kejayaan ini membuktikan sistem kesihatan KPJ mampu membina kepakaran dalaman tanpa bergantung kepada pihak luar. Melalui program bimbingan berstruktur dan tadbir urus klinikal yang ketat, hospital-hospital KPJ kini mampu memberikan rawatan berkualiti tinggi dan konsisten di seluruh rangkaian mereka.